hari ni aku ingin bercerita lah sedikit. Kan hari tu aku pergi KL, and then aku cubalah untuk fight for rembayung lah, rembayung untuk makan for 6 people, 6 to 7 people lah gitu, termasuk kanak-kanak juga. And then kita cuba untuk battle daripada sebelum pergi KL lagi, sehingga berada di KL. Dan sehari tu sebelum ingin pergi apa semua tu, akhirnya tidak dapat juga untuk battle booking. Jadi aku ingin bagi tahu di sini kepada korang yang dapat makan di rembayung tu, memang korang power lah. Aku pun tidak tahulah kenapa powerfulnya Khairul Amin ni. Dia boleh cipta sesuatu yang orang yang terlalu, restoran dia jadi eksklusif lah. Eksklusif, even VIP pun kalau tidak battle for booking, orang tidak akan dapat masuk rembayung. Sebab kalau kita faham kan, macam standard restoran lah, kalau macam dia buat walk-in, confirm ramai yang walk-in tu sampai beratur panjang lah, bawa anak tengah panas apa semua tu, parking tidak cukup dan sebagainya. Dan daripada situ juga keluar isu orang salahkan rembayung sebab menyusahkan orang lain, lepas tu parking tidak cukup. Begitulah. Jadi benda tu Khairul Amin ni berjaya untuk prevent from that happening. And then dia buat secara booking, which is orang battle untuk booking. Jadi siapa yang datang waktu itu adalah insan-insan yang terpilih begitu. Padahal beginilah kan yang boleh katakan, macam konsep Khairul Amin ni banyak ya di tempat-tempat lain, termasuk di banyak sajalah, di mana-mana negeri pun ada juga kan, yang boleh walk in juga, cita rasa yang sama juga, cita rasa Melayu. Tetapi bagi orang, bila content creator seperti Khairul Amin ni, kita sudah kenal dia 10 tahun, macam mana dia punya management, macam mana dia punya penjagaan kualiti, macam mana dia punya cara masakan, tunjukkan masakan apa semua tu, dan semua tu dia tunjukkan gini. Jadi kita pun jadi teringin lah rasa macam mana restoran Khairul Amin ni boleh berjaya macam rembayung tu, dan apa rasa dia. Dari situlah kita ingin try dia punya masakan tu, sama ada memang betul-betul special ataupun biasa-biasa saja, ataupun di sebaliknya dan sebagainya. Tapi ada juga beberapa VIP yang meroyan gitu, disebabkan tidak dapat peluang untuk masuk ke drama ini, ke rembayung ini. Jadi yang boleh kita katakan untuk rembayung dan Khairul Amin itu semoga berjaya dan terus maju jaya dalam this kind of concept. Sebab kita tahu kalau overseas memang sudah banyak menggunakan sistem bukan walk-in lah, sistem booking ni. Dan juga booking ni sebenarnya bagus lah untuk orang yang well prepared, well planned apa semua tu. Lagipun senang untuk diorang masak mengikut kemahuan kita juga, bukannya memang randomly masuk battle pula dan sebagainya begitu untuk walk in lagi. Tidak lagi tu. Jadi dengan cara gini pun Khairul Amin bagi tahu dia dapat menjaga kualiti dan kebersihan dia punya setiap produk, dan juga dia dapat tahu every customer dia tu apa feedback yang mereka berikan untuk diorang penambah baik pulihan. Sebab kita ada juga yang tengok dalam TikTok dan sebagainya, dalam thread juga, yang orang kata macam dia komplain lah, okay, rasa dia ni macam I can give you only 4 out of 10 dalam masakan ni, begitu apa semua tu lah. And then yang bagusnya Khairul Amin ni bagi positive vibe. Dia reply bukan dengan marah lah, ini kan tiada guys, tapi dia mengambil segala kekurangan tu untuk improve balik dia punya masakan. Daripada situ dia tahulah, okay, dia tahu sebenarnya dia punya salai itik ni kurang situ. So dia try untuk improve supaya itik salai dia tu lebih sedap selepas ni. Begitulah cara dia. Dan juga bukan itu saja, tetapi daripada side Khairul Amin sendiri pun, yang kita lihat cara dia buat pun, dia memang enhance guys, enhance masakan-masakan Melayu itu sendiri. Dan bukan standard macam kalau kita pergilah mana-mana masakan Melayu tiba-tiba ada chicken chop. Pergi lagi yang kedai-kedai ni pula restoran Melayu lah, restoran tom yum, fish and chip pula. Asal untuk kids je spaghetti, asal untuk kids je
fish and chip lagi, begitulah. Tapi dia kekalkan untuk kids punya menu tu semua jenis berunsurkan nasi, sup, mungkin ada ayam kicap, ayam goreng, begitu semua yang dish-dish yang bukan daripada overseas punya, yang memang pure tempatan. Gitu. Tapi apa-apa pun, kalau korang mungkin dia punya sistem ni berlanjutan sehingga tahun 2028 kah, mungkin kita punya queue queue booking ini kita dapat peluang tahun 2029, begitu. Sebab guys, selagi dia tengah hangat ni, sampai bulan 2 bulan sudah kan dia berniaga ni, jadi masih lagi hangat. Jadi sepatutnya kita perlu tunggulah sehingga habis seasons dia tu. Mungkin puasa tengah hari baru kita dapat booking. Begitulah guys suasana dia. Tapi apapun yang kita respect, hari Jumaat dia cuti, hari lain dia buka. Hari Jumaat tu supaya orang pun boleh pergi solat Jumaat, staff dia pun senang, boleh relax time tu, dan juga solat Jumaat. Sebab kita tahu restoran ni kalau buka hari Jumaat, walaupun dia tulisan 12.30, pasti ada customer yang last minute datang apa semua tu, kena layan pula. And then chef pula terpaksa masak dan tertinggal solat. Itu yang mereka tidak mahulah perkara itu terjadi. Jadi itu saja aku mengomel hari ini. Thank you very much for watching. Jumpa lagi next time.